Dah, Edugen Show. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, untuk game episode kali ni, saya menampilkan penampilan khas daripada XKTU 13. Say guys. Hai. Okay, memandangkan kita sudah pun berada di 10 malam terakhir dan juga untuk game kali ni lah, kita akan membawakan tema di mana 10 malam terakhir, zakat fitrah dan juga persiapan untuk menghadapi bulan Syawal. So, nak tahu macam mana game ni? Let's go! Okey, untuk game kali ni kita akan battle antara lelaki dan juga perempuan. So, bila mana siapa yang dapat jawab dulu, mata akan dikira bagi pihak ada orang. Faham ke? Faham. Okey, baik. So, tanpa membuang masa, kita pergi ke soalan yang pertama. Soalan yang pertama akan membawakan tema 10 malam terakhir. Okey. Soalan yang pertama, dalam surah apa disebut tentang malam Lailatul Qadar? A. Al-Baqarah, B. Al-Qadar, C. Al-Mulk. Mira? Al-Qadar. Betul. Okey, soalan yang kedua. Berapa malam terakhir Ramadan yang dianjurkan untuk lebih beribadah? A. 10, B. 7, C. 5. Mahira? Bismillahirrahmanirrahim. A lah. Betul. Soalan yang ketiga. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada berapa bulan? A. 100, B. 1000, C. 10,000. 1000. Betul. Okey, soalan yang keempat. Siapakah yang turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar? A. Nabi Muhammad, B. Malaikat dan Jibril, C. Para sahabat. Rahim? Jawapannya B. Betul. So, soalan terakhir untuk 10 malam terakhir Ramadan. Apakah suasana pada malam Lailatul Qadar? A. Bising dan ribut, B. Tenang dan damai, C. Hujan lebat. Betul. Okay, next. Kita akan membawakan tema zakat fitrah. Z. Untuk soalan yang pertama, apakah maksud zakat fitrah? A. Zakat yang dikeluarkan setiap tahun pada bulan Muharram, B. Zakat yang wajib dibayar oleh setiap Muslim sebelum Aidilfitri, C. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin pada bulan Rajab. B. Betul. Okey, soalan yang kedua. Apakah tujuan utama zakat fitrah? A. Membersihkan jiwa daripada dosa-dosa kecil, B. Menyucikan harta yang diperoleh sepanjang tahun, C. Membersihkan diri daripada menyempurnakan ibadah puasa. B. Salah. Jawapan dia C. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Apakah jenis makanan yang biasanya digunakan untuk membayar zakat fitrah? A. Beras atau makanan uji setempat, B. Emas dan perak, C. Buah-buah segar. A. Betul. Mak, kita nak balik, Mak. Rodak di sini. So, soalan yang keempat. Siapakah yang wajib membayar zakat fitrah? A. Hanya ketua keluarga, B. Setiap Muslim yang berkemampuan, C. Orang yang baru memeluk Islam. B. Betul. Apakah hukum membayar zakat fitrah selepas solat sunat Aidilfitri? A. Makruh, B. Wajib, C. Haram. Haram. Betul. Apakah amalan sunnah yang dianjurkan pada pagi Aidilfitri? A. Berpuasa sebagai tanda kesyukuran, B. Mandi sunat, memakai pakaian terbaik dan bertakbir, C. Menziarahi pusara saja. B. Okey, B. Betul. Okey, soalan yang kedua. Apakah bacaan takbir
yang disunatkan bermula dari malam Aidilfitri? A. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. B. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil ham. C. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul, B. Bergigil. Mengapa disunatkan untuk makan sebelum menunaikan solat sunat Aidilfitri? A. Sebagai tanda bahawa ibadah puasa telah berakhir. B. Untuk memberi tenaga sebelum solat. C. Untuk menghormati sunnah Nabi. C. Salah. A. Betul. Okey, soalan yang keempat. Apakah solat yang disunatkan pada 1 Syawal? A. Solat duha. B. Solat Aidilfitri. C. Solat tahajud. B. B. Betul. Apakah hukum berjabat tangan dan bermaafan pada hari raya? A. Wajib. B. Sunat dan digalakkan. C. Haram kerana apa? B. Betul. Alhamdulillah selesai game kita pada hari ini. So macam mana semua? Fun tak? Best. So jangan lupa share, like dan komen video ni. So nantikan video episod-episod yang akan datang. Serlakan kepintaran, luaskan pengetahuan. Bye.